Kalau dulu nak pergi sana sini, oh kena standby macam ni. Sekarang 20 cukup. Okay, so sekarang menunjukkan pukul 6 petang. Kita sekarang dekat Meru. Kita nak menuju ke salah satu lagi lokasi rumah customer kita. Tapi sekarang tengah jalan jam, korang tengok. Jalan jam gila, memang peak hour sekarang ni kat Meru. So, sementara tu kita enjoy dulu radio ke apa. Let's go, kita pergi rumah dia. Nanti kita nak bagi satu Voltex percuma dan kita nak tanya sendiri macam mana penggunaan dia sebelum dengan selepas pemakaian Voltex kat kereta dia. Dia kata dia pakai dekat Saga, orang kata Saga kereta kebal, Saga lama tu. So kita nak tanya sendiri pendapat dia macam mana. So let's go. Assalamualaikum. Kita nak buat review sikit dulu lah. Boleh insyaAllah. So kereta ni pakai juga? Pakai. Ni pakai, yang satu lagi tu pakai. Kalau bawa sana saya cucuk sana. Tukar-tukar lah gitu lah. Sebelum dengan selepas tu beza tak kat kereta ni dulu? Dekat kereta ni beza. Ya. Dia beza dari segi gear sebab auto. Dia punya gear tu smooth lah. Lepas tu dari segi kereta ni kan kita lama. Tahun bila ni? 95. 95. Tapi saya restore sikit-sikit. 30 tahun dah jadi cantikkan lah. Kira sekarang ni start tinggal jalan je lah. Tinggal jalan je lah ni. Boleh restore balik lah kereta ni? So kalau segi gear tu nampak smooth sikit lah. Gear smooth. Dari segi charging electrical tu. Dari segi barang-barang electrical apa semua tu lah. Kalau dari segi minyak macam mana? Minyak memang jimat. Minyak yang mahal tu. Macam mana abang rasa jimat tu? Dia punya jimat tu senang cerita lah. Kalau sebelum ni isi 30, sini Shah Alam. Sebab saya kadang ambil mertua dialisis kat Shah Alam stesen 13. Memang 30 tu sini Shah Alam sini pusing dia kira banyak lah dia punya turun dia. Macam ni kalau isi 30.5 turun lah sikit. Sikit lah. Tapi nampak dia turun tapi maintain lah. Kalau dulu nak pergi sana sini, kena standby macam ni. Sekarang 20 cukup. Raya tadi saya pakai tu. Pakai tu? Sebab kebetulan esok nak raya, aircon problem itu ni. Kereta ni? Jadi saya pakai tu. Saya cucuk tu, memang beza. Beza dia macam mana? Beza dia kalau sebelum ni kalau tak ada benda tu, untuk throttle, dia sebab 4 throttle lah enjin tu. 20 valve, 4 throttle. Dia 4 piston. Tapi 20 valve. Throttle dia 4. Biasa kan throttle 1 kan, ni 4 throttle dia. Jadi throttle 4 minyak semua ingat minyak jimat. Yelah kita dah upgrade kan. So minyak yang parah tapi kali ni memang jimat. Minyak jimat. Lepas tu untuk throttle tu kalau kita pijak tekan, kalau sebelum ni dia macam cemuk. Ini dia cut, dia terus pump tu support lah. Dia punya respon. Tu saya cakap, gila benda ni. Ni apa benda ni? Saya terus kecoh kat member. Kau nak dengar, kau dengar kan. Kau nak rasa, kau rasa. Tak rasa, itu kau punya pasal.